30 hari, 30 soalan bersama Cikgu Debbie. Ini adalah hari yang ke-9. Okey, ini Form 5, matrix. Kalau kita nak buat dia punya penerapan matrix, tak ada kalkulator boleh guna kerana ada X dengan Y. So, kita guna cara manual. Ajar korang, ingat tau. First one, boleh tak kita letak kat bawah? Dia kena letak macam ni. Okey, remember ya, dia punya pattern dia. Yang ni letak kat sini. Yang ini pula kita letak kat atas. Lepas itu, kita buat line. Okey, kita buat line tu maksudnya kita buat garisan. Yang ni, horizontal line, vertical line. So, kat sini kita dah ada 1, 2, 3, 4 jawapan. Maksud dia, ada satu nombor sini, satu nombor sini, satu nombor sini, satu nombor sini. Okey, macam mana nak buat? Macam ni. Korang nampak kan dia punya arrow garisan pergi ke sini kan? Yang ni pun pergi ke sini, darab je dua-dua tu. So, negatif 2 darab dengan 4 dapat apa? Negatif 8. So, letak sini negatif 8 dah settle. Okey, dan the next one. Korang nampak yang ni line pergi ke sini kan? So, negatif 2. Yang ni ke bawah kan? Maksud dia negatif 2 darab Y. Maksud dia kat sini negatif 2Y. Easy? Okey, next one. Yang ini pula X, dia pergi ke sini. Yang atas ke sini, maka dia 4 darab X. Jawapan dia 4X. Okey, next one. Yang ni ke sini, yang ni ke sini. Darabkan 2 ni, dapatlah XY. Okey, so ini XY. Kalau korang dah dapat jawapan kat sini, boleh tak kita bandingkan dengan jawapan kat atas? Dapat negatif 8, 4X, negatif 2Y, XY sama dengan negatif 8, sama je. Okey, 2, macam tak sama je, tak apa. Nanti kita pergi kat sana. Okey, kita buat yang ni dulu. Nak buat yang ni ke ni? Okey, kita buat ni dululah. Korang bandingkan yang ni. 4X tu ialah 2 tau. Apa yang dapat untuk X tu? 4 ni darab tendang sebelah, 2 bahagi 4. Maka jawapan dia 1/2. Yang ini dah boleh padam. Senang tak korang rasa soalan ni? Okay, matrix selalu keluar dekat kertas 1 SPM ya. Kertas 1 SPM selalu keluar matrix for this kind of question. So, jangan lupa buat. Kertas 2 pun boleh keluar juga. Tapi soalan ni panjang sikit. And selalu ada kaitan dengan matrix songsang. Okay, inverse matrix in kertas 2 selalu ada. Okay, yang ni pula. Kalau kita nak Y. Kita nak Y. So, negatif 2Y sama dengan 2. What is Y? Yang ni darab ya. Pindah sebelah jadi bahagi. Bukan tambah 2 ya. Bahagi negatif 2. Jangan tukar. So, jawapan dia ialah negatif 1. Dah dapatlah dua-dua jawapan. Tadang! 1/2 dan negatif 1. Korang, nak tahu tak? Kita perlu revise sekarang. Tak boleh give up. Sebab tinggal berapa bulan sahaja lagi. I think less than 2 months. Do something about it. Okay? Run the race and well.